Urusan dengan saya, tak payah nak cerita. Gunakan IC saja, kelulusannya boleh pergi 50,000. Terus bersama dengan saya dan hari ini kita akan deliver banyak kereta kan. Ini antara keretanya daripada outstation yang ni. Tak silap saya Perak kan. Dia menggunakan IC je. IC ada dengan aku tau. Kita hari masuk je tiba-tiba boleh lulus sampai 50. Akak ni rendah diri dia. Tak payahlah dia mahal-mahal lah, dia murah-murah je. Dan kita bersama dengan akak dan adiknya. Yang ni kakak, yang ni adik. Okey, ambil IC kak. Kelulusan melalui IC. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Nama-nama dulu kak. Nama saya Ana. 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 Banyak Ana saja. Yang ni anti. Ana anti. Anti tanya, Ana jawab. Adik nama apa adik? Adik nama Siti. 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 Dekat-dekat tu lagi anti. So, daripada mana ni? Daripada Perak. Daripada Perak lah. So, betul kan? Dia daripada Perak pada satu ketika datang tak percaya menggunakan IC. Hari ni terbentang di depan mata. Myvi yang paling cantik special edition. Dulu yang lain dia tengok ini cantik, aku nak yang ni lah, aku nak yang ni lah. Kenapa Myvi? Tuk suka kepada Myvi ni kenapa? Sebab senang, nak parking pun senang. Kereta pun super king, minyak jimat kan? Ya, betul. Aduhai, nanti ramai orang goda akak macam mana? Alamak, sabar. Relax, sabar, Urusan dengan saya, tak payah nak cerita. Gunakan IC saja, kelulusannya boleh pergi 50,000. Kenapa tak nak ambil Vios ke? Tak nak? Jimat cermat Ya. Jimat cermat geng. Musim perang ni. Woi, daripada lagi turun ke bumi. Berapa yang ada cik? Wow. Minggu yang pertama isi minyak kereta pakai duit saya. Penuh kak pakai isi akak. Ini adalah minggu yang kedua kak. Minggu ketiga, keempat ada kat sini. Alamak, akak gelek dengan tangan je. Tangan. Tangan. Ting. Cik ada. Minggu yang ketiga kita bagi kepada adik dia. Nak isi minyak kereta kak, kau kena isi pakai duit aku ni. Yang ni adalah minggu yang keempat. Weh, akak ni kata nak, Ana kata duit raya ada lah. Ada duit raya kak, ambil duit raya. Ni adalah duit raya kita bagi kepada adiknya Siti. Semalam nak ambil kereta, perasaan dulu kak. Tak boleh tidur. Tak boleh tidur lah. Myvi. Adik dia kata Myvi. Mimpi. Sabarlah. Kenapa tak sabar ni? Cuba sabar sikit. Sabar. Pesanan terakhir daripada Kak Ana kita. Kelulusan melalui IC. Teman-teman rakan-rakan nak cari kereta, nak beli kereta. Pesan sikit pada mereka kak. Datanglah. Cik kan ada. Cik Din kan ada. Jom WhatsApp segera kepada saya 0123400034. Lama sudah ku tercari-cari, putih lawa, hitam menggoda, keduanya cantik mampu